ini adalah kawasan yang berisiko tinggi untuk berlaku kejadian banjir sekiranya hujan lebat berterusan berlaku di negara kita. Waktu tu tak ada persediaan apa pun. Semua kita buat kerja kalang kabut lah. Kita sebenarnya hari ini misi kita ni melalui sawah-sawah padi dan kabut ni memang biasa tenggelam tapi tidak seteruk kali ini. Salah satu faktor yang turut menyumbang kepada keberkesanan pengurusan bencana adalah keberkesanan kita menyampaikan amaran bencana. Biasanya banjir monsun timur laut dia akan bermula daripada Kelantan. Kelantan, Terengganu, dia akan masuk ke Pahang dan juga Johor. Peningkatan suhu, perubahan iklim yang dikatakan ekstrim, semua menggelarnya cuaca melampau tanpa memaknainya. Banjir menyaksikan kemusnahan berlaku di serata negara. Musnah bukan sekadar bangunan dan harta benda, nyawa turut terkorban. Menjelang penghujung 2024, Kelantan merekodkan banjir terburuk berbanding tahun 2014, melebihi 70,000 mangsa banjir yang terkesan. Beberapa daerah utama di Kelantan seperti Kota Baru, Tumpat, Pasir Mas dan Tanah Merah mengalami banjir kilat serta keadaan yang memburukkan dengan paras air sungai yang meningkat secara mendadak. Bencana melanda ini seakan-akan menggugah hati, mengingatkan kita akan betapa pentingnya memperkukuh sistem pengurusan bencana dan membina infrastruktur yang lebih baik, mampu menahan deruan perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang semakin mendekat dengan pasti. 35 tahun ini lah paling besar sekali ni. Gua Tinggi orang kata tak naik, tapi saya beli situ. Lepas tu ni naik lah, rumah dekat Gua Tinggi tu naik. Jadi saya pindah lah dekat PPS Gua Tinggi. Rumah air tu sekat pinggir dalam rumah. Lepas tu pindah mari ke ni lah, ke Masjid Al-Amin. Dalam tempoh 51 tahun tu, ni adalah paling buruk lah. Semua harta benda saya tu gelap. Selain Rantau Panjang, Pasir Mas juga antara daerah yang menerima bencana terburuk. Difahamkan, air mulai naik pada 25 November lalu, susulan peningkatan paras air Sungai Golok melepasi 11.42 meter. Lebih 9,000 isi rumah daripada lebih 3,000 keluarga terjejas. Khidmat tanpa belah bahagi daripada badan bukan kerajaan disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Seramai 30 pegawai bersekutu dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dari seluruh negara menggembleng tenaga memberi bantuan dalam menyantuni mangsa banjir. Memandangkan Kelantan mempunyai bilangan mangsa banjir tertinggi melebihi 70,000 orang, tinjauan kami pada 3 Disember lalu masih ada mangsa yang tidak dapat berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Bantuan dikendalikan oleh Raja Syamri Raja Hussein, pengasas Yayasan Raja Syamri The Third Force yang juga merupakan meja bersekutu Angkatan Pertahanan Awam APM. Berdasarkan pengalaman terdahulu Raja Syamri, keadaan banjir sebegini akan berlarutan sehingga 2 ke 3 minggu sebelum surut dan kering sepenuhnya. Okey, kita dah hari yang ke-9 banjir besar melanda Kelantan dan hari ini kita nak masuk ke pedalaman jauh menggunakan bot ke kampung Kubang Pak Hitam, jauh di sana, menghantar bekalan makanan. Hari ini bersama kita bekalan air bersih, air minuman dan juga detox food detox food supaya mangsa-mangsa yang tak berpindah berada di pedalaman sana dapat makan dengan cepat makan terus makanan ini. Juga ada keperluan wanita dan sebagainya, tuala wanita ada keperluan segera yang sangat diperlukan oleh mangsa banjir. Jom kita gerak sekarang. 4 buah bot digunakan dalam misi menghantar bantuan ke kawasan pedalaman di Kampung Kubang Pak Hitam di daerah Pasir Mas.
Kita sebenarnya hari ini misi kita ni melalui sawah-sawah padi sawah-sawah padi, dan kampung ini memang biasa tenggelam tapi tidak seteruk kali ini. Memang di sebelum ni pun masyarakat di sini memang ada bot, memang selalu kena banjir, tapi tahun ini luar biasa besarnya. Jadi mereka berdekatan dengan sungai lah. Memang kampung ini berdekatan dengan sungai. Seberang sana dah pergi ke Thailand, dekat dengan Thailand juga, tapi tak adalah betul-betul tepi sungai Thailand, tak. Tapi kita melihat kejadian yang luar biasa pada tahun ini. Assalamualaikum. Ada tuai ke? Masuk kali ni. Bapak, ada bangga. Assalamualaikum. Ada tuai ke? Ada orang ni. Ambil berah ni sikit ni. Air dalai kau ni makcik. Halo lah. Berapa banyak? 20 hari. Kita sebenarnya telah bertugas ataupun bersama-sama dalam aktiviti ini semenjak hari pertama banjir berlaku pada hari Selasa minggu lepas. Dan hari ini kita rasa dah masuk 8 hari, 9 hari dah. Kita telah melakukan misi ini dan kita rasa sangat-sangat seronok dan bersyukur Allah Ta'ala datangkan dalam hati semua pihak ini untuk bersama-sama. Kita punya tagline kita kebersamaan dalam menyertai misi bantuan banjir pada kali ini. Laluan air yang deras ni, bot kecil tak boleh masuk. Sebab itu kita ada kekangan juga dalam misi menyelamat ni. Dia tidak semestinya ada bot, sebarang bot boleh masuk, tak. Dia kena bot-bot tertentu je. Jadi macam ni, bot yang kita pakai ni, bot besi 60 horsepower, bolehlah masuk. Tapi kalau bot-bot biasa, tak boleh. Sebab tu dia jadi lambat, delay tu dalam proses-proses penyelamat. Jadi next time kita ambil pengajaran lah. Mangsa juga turut berkongsi pengalaman sejak hari pertama kejadian rumah mereka dinaiki air. Menurut Pok Yeh dan Kak Yah, biarpun kediaman dibina sudah tinggi, banjir pada kali ini dikatakan paling teruk kerana air naik sehingga ke paras lantai rumah tingkat 2. Ambil piang. Tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyaklah saling menolong. Bukan ada gitu tak. Kau ni kami dulu ada orang mereh. Oh ni kualiti kita air lain ni. Masa bila air 3 hari mula-mula? Hari mula-mula. Hari pertama tu. Sini dah. Duk main ngayak sini ah. Aduh. Kalau dia lebat sekali tu, hari Jumaat tu. Hari Jumaat. Nak main sini lagi. Tengah mana je. Dah dekat. Dia situ sini atas ni. Oh situ. Atas ni dah. Bapak Eci. Iya mari. Oh di sini lah. Pembarah dah lah. Kalau mau kita semua pun. Ramai tak berpindah ke PPS sebab terputus hubungan. Nak pergi tak boleh. Jadi kita ni fasa kedua sekarang ni. Kita hantar bekalan makanan, kita hantar bekalan seperti walau wanita, keperluan-keperluan bayi dan sebagainya. Dan fasa ketiga yang mungkin bermula dalam masa sehari dua lagi ataupun mungkin 3-4 hari lagi adalah fasa mencuci, pos bencana. Kita kena kerahlah tenaga terutamanya untuk warga emas, orang-orang upaya dan juga pesakit-pesakit terlantar yang tak mampu nak bersihkan rumah. Bila mereka nak balik ke PPS sebab kita dapat maklumatnya mereka tak nak balik. Bila PPS nak tutup tu mereka tak nak balik sebab rumah mereka tak ada orang nak cuci. Tak ada orang nak bersihkan. Ini sebab itulah sangat-sangat kita alu-alukanlah NGO, agensi dan sebagainya, G2G ke tak kisahlah, datanglah untuk kita buat yang pos bencana pula punya bantuan selepas ini insya-Allah. Apa orang ada sini ni? Okey boleh dah, boleh. Terima kasih kami bagi pihak orang kampung dan menghargai apa yang telah disampaikan kepada kami ya di kampung ni. Apapun itulah kami ucapkan sentiasa selamat dan juga semoga dimurahkan rezeki sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Buat kerja kalang kabut lah sebab tiba-tiba air naik mendadak kan, keluarkan mangsa-mangsa dan bagi tahu pada pihak bomba, pada polis dan sebagainya lah untuk mengeluarkan mangsa. Di kawasan ni lah kalau kita tengok tempat kita belajar menyelamatkan mangsa-mangsa.
Segalanya bermula di Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, Ibu Negara. Menghimpunkan data, hasil pemantauan beberapa elemen penting seperti curahan hujan, paras air sungai, keadaan tanah dan penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem ramalan banjir. Assalamualaikum. iPhone okey hari ni? Hari ni okey. Kita monitor that part. And then kalau dekat Kelantan dengan Terengganu, berapa dia punya bacaan hujan hari ni? 16.5 mm dekat sekolah menengah Mercang. Semua data ini bekerja bersama untuk memberikan amaran awal tentang kemungkinan berlakunya banjir sehingga boleh bertindak membuat pencegahan atau evakuasi. Menjadi tanggungjawab Insinyur Dr. Salwa Ramli, 49 tahun, memastikan kelancaran pada setiap model yang digunakan untuk merumus data kepada amaran. Kita telah kenapasi kawasan-kawasan hotspot banjir di kawasan-kawasan tertentu untuk kita membuat persiapan lebih awal kepada agensi yang terlibat untuk menguruskan bencana supaya mereka bersiap sedia di lokasi-lokasi hotspot tersebut. Dan lokasi hotspot itu menjadi kami punya petunjuk ini adalah kawasan yang berisiko tinggi untuk berlaku kejadian banjir sekiranya hujan lebat berterusan berlaku di negara kita. Stesen siren yang terpasang di Rantau Panjang, Kelantan, berfungsi sebagai peringatan, memberi isyarat awal kepada masyarakat setempat tentang cuaca ekstrim atau bahaya banjir yang semakin mendekat. Kawasan sempadan Malaysia-Thailand, Sungai Golok, menjadi lokasi tumpuan pegawai Jabatan Pengairan dan Saliran memantau paras air sungai. Memandangkan ia sungai utama yang melintasi kedua-dua negara dan sering mengalami peningkatan paras air semasa musim hujan atau monsun. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur paras air dengan menggunakan gelombang bunyi. Gelombangnya dihantar ke permukaan air dan masa yang diambil oleh gelombang untuk kembali ke sensor digunakan untuk mengira jarak dan paras air. Alat ini sangat berguna untuk memantau sungai di kawasan yang sukar dijangka. Kebiasaannya, banjir monsun timur laut berdasarkan rekod data laporan banjir yang kita ada, biasanya banjir monsun timur laut dia akan bermula daripada Kelantan, Terengganu, dia akan masuk ke Pahang dan juga Johor. Biasa Johor pada minggu keempat bulan Disember dan juga awal Januari, akan sambung di Sarawak pada awal Januari dan juga di Sabah awal Januari hingga Februari. So memang itu macam pattern aliran angin daripada monsun timur laut yang menuju ke rantau Malaysia, negara kita. Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC) berfungsi sebagai pusat kawalan bencana negara di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA). NADMA Malaysia bertindak sebagai Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat dan Pusat Kawalan Operasi Bencana. Skop NADMA merangkumi penyelarasan aktiviti sebelum, semasa dan selepas bencana termasuk pencegahan, mitigasi risiko, kesiapsiagaan, tindak balas, pemulihan dan pembangunan semula. Berkhidmat sejak 2021, Nazaruddin Syaraid kini menggalas tanggungjawab besar dalam merumus data yang diterima daripada agensi berkaitan untuk mengeluarkan sebarang arahan kepada agensi teknikal dan responden. Tugas kita adalah untuk mengkoordinasikan operasi pengurusan bencana lah. Dan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada keberkesanan pengurusan bencana seperti yang telah saya maklumi tadi adalah keberkesanan kita menyampaikan amaran bencana. So kalau kita berjaya menyampaikan amaran bencana dengan tepat kepada mereka yang tepat, maka kita dapat bersedia menghadapi bencana dengan lebih baiklah. So apabila kita bersedia menghadapi bencana dengan lebih baik, kesan impak bencana tersebut dapat kita kurangkan. Kena pindah tolonglah. Tak apa tu barang ni banyak lagi. Bacalah barang tersimpan dulu. Jauh lagi penting daripada harta. Daripada amaran sehingga ke pengetahuan umum, kini
komuniti berisiko banjir juga diajarkan langkah persediaan awal sebelum menghadapi bencana. Okay, untuk maklumat semua, sekarang kita akan menuju ke PPS. So, bagi yang semua pakai life jacket, boleh untuk buka life jacket tuan-tuan dan puan-puan, buka saja pin dan letak saja di depan, paling depan, pas. Okay, jangan bergerak jangan bangun daripada tempat, hanya pas life jacket saja, boleh? Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan, Batu Pahat, Johor. Antara 669 sekolah diwarta sebagai pusat pemindahan sementara PPS di Johor kerana lokasinya sering dilanda banjir. Simulasi ini melibatkan semua agensi berkaitan di bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memberi kesedaran tentang situasi banjir sebenar. Segala bentuk keperluan diberikan kepada mangsa banjir, antaranya saringan kesihatan, kemudahan asas, tempat perlindungan dan sokongan psikososial. JKM punya peranan adalah untuk menyediakan pusat pemindahan sementara dan menyampaikan makanan ataupun membekalkan makanan kepada mangsa-mangsa bencana. So itu peranan utama kita. Di samping itu kita juga memastikan ada aktiviti kepada kanak-kanak dan juga kumpulan SASA ataupun di peringkat PPS tu mereka tidak tidak ada apa-apa aktiviti lah. Jadi untuk buat aktiviti kita pastikan bahawa pihak kaunselor dan juga pasukan psikiatrik kita akan membantu memastikan bahawa ada aktiviti yang dirancang di peringkat PPS. Selepas pendaftaran, petugas akan membuat keputusan penempatan mangsa dengan menggunakan sitel dan mengambilkan barang-barang keperluan bencana yang lain seperti tikar, selimut, bantal, tilam bagi mangsa yang berkeperluan khas dan sebagainya kepada ketua isi rumah. Sedangkan juga makanan permulaan yang diberikan yang sedia untuk dimakan. Pada tahun ini perancangan kita 2 program yang dibiayai oleh pihak NADMA lah. So yang pertama kita dah buat di Kota Tinggi. Yang ini kedua kita laksanakan di Batu Pahat. Memandangkan Batu Pahat juga merupakan salah satu daerah yang paling banyak juga bencana melanda lah. Jadi kita mengharapkan bahawa masyarakat di sini dan juga agensi-agensi kerajaan di sini akan mengetahui secara lebih terperinci bagaimana pengurusan pusat pemindahan bencana itu dilaksanakan apabila banjir melanda ataupun bencana melanda dan sebagainya. So ini sebagai satu proses edukasi juga kepada masyarakat dan juga agensi-agensi kerajaan. Dewan Arena Segitiga, Kota Tinggi, Johor. Satu daripada 9 pusat pemindahan kekal di seluruh negara. Dibina oleh NADMA, sudah bersedia untuk digunakan. Dewan sedia ada yang dinaik taraf sehingga mampu dimanfaatkan secara optimum. Ia menawarkan kemudahan asas yang berterusan, membantu mangsa meneruskan kehidupan sementara menunggu pemulihan penuh dan memainkan peranan penting dalam menyokong masyarakat untuk pulih dan kembali berdikari selepas bencana. Ya, sebenarnya pusat pemindahan kekal bencana telah pun ada satu di Kota Tinggi dan telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 1 hari bulan Ogos tempoh hari, dan itu merupakan yang pertamalah di negeri Johor. Dan yang kedua dalam proses pembinaan di kawasan Seri Medan juga. Jadi itu dalam proses pembinaan lah. Bagi memudahkan urusan sebelum ke pusat pemindahan sementara, setiap ketua keluarga perlu membuat pendaftaran melalui aplikasi MyIB-JKM. Ini bertujuan sebagai navigasi kepada segala bentuk kemudahan seperti PPS berhampiran, maklumat peribadi dan info banjir terkini. MyIB-JKM merupakan salah satu inisiatif baru daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini merupakan salah satu aplikasi lah yang telah dibangunkan di peringkat JKM untuk membantu pendaftaran mangsa di PPS, di mana mereka boleh muat turun aplikasi berkenaan dan semua butiran diisi di rumah sebelum mereka dipindahkan ke mana-mana pusat pemindahan. Dan setelah mereka sampai ke pusat pemindahan, mereka hanya perlu imbas QR code dan mereka punya data ataupun butiran telah pun sedia ada dalam sistem dan mereka akan dapat didaftarkan dalam PPS berkenaan dengan mudah.
dan tak perlu menunggu lama lah. Proses pendaftaran mangsa di PPS tu akan berjalan lebih lancar. Itu harapan kita lah. Di samping itu kita juga ada info bencana 3.0 di mana dalam tu kita boleh dapat tahu apakah status bencana di peringkat kebangsaan, boleh di peringkat negeri dan sebagainya secara live data. Menganggap pengalaman buruk menjadi pengajaran buatnya, Muhammad Farhan Jamari, 35 tahun, menganggap dirinya perlu lebih proaktif sebagai Ketua Kampung Parit Warijo, mengurus anak kampung ketika berdepan detik cemas. Biarpun dilantik sebagai pemimpin di usia muda, dia meraih kepercayaan masyarakat setempat dalam tadbir urus kampung. 2023 tahun pertama bergelar Ketua Kampung. Kepimpinannya diuji saat banjir besar melanda kawasan Seri Medan sehingga meranapkan harta benda. Segalanya terjadi di luar sedar, bahkan tanpa sebarang persediaan. Waktu tu tak ada persediaan apa pun. Semua kita buat kerja, buat kerja kalang kabut lah. Kalang kabut satu sebab tiba-tiba air naik mendadak kan. Lepas tu saya sebagai Ketua Kampung mengarahkan ahli jawatankuasa JPKK saya untuk bantu saya keluarkan bangsa-bangsa dan buat telefon, bagi tahu pada pihak bomba, jabatan, balai polis dan sebagainya lah untuk mengeluarkan bangsa. Tidak mahu menoleh ke belakang lagi. Sebagai inisiatif sendiri, kampung ini juga pernah menganjurkan program latihan berenang dan menaiki bot bersama agensi berkaitan di sungai. Ini sedikit sebanyak memberi pendedahan awal sekiranya berlaku lagi dugaan yang di luar jangkaan. Kat sini kita belajar cara mana nak menyelamatkan orang dan mengendalikan bot di kawasan ni lah. Kalau kita tengok kawasan ni tempat kita belajar menyelamatkan mangsa-mangsa. Banjir besar yang melanda Kampung Laut, Kelantan pada tahun 1966 merupakan salah satu kejadian banjir paling tragik dalam sejarah Malaysia. Kejadian ini menyebabkan kerosakan teruk dan memberi impak besar kepada kehidupan penduduk setempat. Sering terdedah kepada banjir akibat kedudukannya yang rendah dan berhampiran dengan Sungai Kelantan yang mudah melimpah ketika musim hujan. Ini Sungai Kelantan membahagikan antara Kota Baru dan Jajahan Tumpat. Difahamkan flood wall ini sudah pun dibina. Saya ada dapat lihat juga ada beberapa rumah di sepanjang tepi sungai ini, rumahnya dibina agak tinggi. Mesti ada sebabnya dibina sebegitu rupa. Betul. So kalau kita tengok sekarang Sungai Kelantan ni lebih kurang 400 meter ke 500 meter lebar dia. Dan panjang Sungai Kelantan adalah 107 km. Bermula daripada Kuala Kerai sehingga ke Bandar Kota Baru. Okey, sekarang ni kalau kita tengok yang macam Acik sebut, flood wall ni dibina di dalam skop PLSB Sungai Kelantan Fasa 1. Okey, flood wall ni sebenarnya di sebelah Tumpat panjang dia lebih kurang 6.7 km dan di Kota Baru juga ada lebih kurang 2.3 km. So kita ada sepanjang sungai ni ada yang kita bina flood wall, ada yang kita bina ban. Okay? So kalau kita tengok rumah-rumah yang tinggi ni sebenarnya, so kita tahu bahawa sebelum projek ini dilaksanakan, memang kawasan ini adalah banjir paling tinggi. Jadi penduduk di sini dah bersedia untuk menghadapi banjir, di mana mereka membina rumah-rumah mereka lebih tinggi supaya bila air sungai melimpah, so tak adalah mereka mengalami banjir yang teruk, rumah-rumah, harta benda mereka rosak. Kru Majalah 3 menelusuri sungai di Jajahan Tumpat, Kelantan pada 20 November lalu. Sepanjang sungai ini terdapat beberapa pulau kecil menempatkan penduduk yang berisiko terkena banjir. Mempunyai akses yang terhad, hanya menggunakan perkhidmatan bot penambang sebagai pengangkutan utama untuk menjalani rutin seharian. Bagi mengurangkan kejadian banjir di lembangan Sungai Kelantan, projek Lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Kelantan telah direka bentuk
untuk mengurangkan kekerapan banjir pada tahap perlindungan sehingga 50 Average Recurrence Interval ARI. Di bawahnya merupakan rancangan tebatan banjir dengan membina levee atau ban di tebing sungai selain pembinaan flood wall. Begitu juga dengan mewujudkan river gate berfungsi untuk mengawal aliran air, mencegah banjir, menguruskan sumber air dengan lebih berkesan. Baik, apabila tibanya musim tengkujuh, beginilah keadaannya akan menyebabkan pertemuan antara air dari hulu dan juga air dari laut. Jadi bila bertemunya kedua-dua air itu, river gate diwujudkan menyekat laluan air dari laut menuju ke kawasan hulu, khususnya di kawasan Tumpat, akan mengurangkan risiko banjir di kawasan sekitarnya. Sungai Kelantang ni, dia melengkung tau tak? Macam ular. Tambah-tambah sampai sini, dia macam urut U macam tu. Bila air memenuhi sungai, dia tak ikut alur. Amaran hujan berterusan sudah diwarta di negeri-negeri terlibat. Bagi penduduk kampung laut, Mayuzif Mat Yusof, 50 tahun, kini perlu bersedia dengan sebarang isyarat yang dikeluarkan oleh NADMA. Namun dia merasa sedikit lega apabila pembinaan flood wall sedikit sebanyak mengurangkan masalah banjir di sana. Menjak ada penghadang benteng ni, penghalang banjir ni, saya terima kasihlah kepada kerajaan yang buat ni. Benda nak berlaku kita tak minta, itu Tuhan punya takdir lah kan. Tapi bila sampai waktunya, kita kena bersedialah, jangan mengharapkan benteng juga. Inilah paras 2014 ni, masih kekal lagi 10 tahun yang lepas sampai sekarang. Demi perancangan jangka masa panjang, pengurusan banjir bersepadu melalui kaedah struktur kuratif dan bukan struktur preventif secara optimum melindungi sesuatu kawasan daripada banjir. Kaedah struktur memberi penumpuan kepada kerja-kerja pembinaan infrastruktur seperti kolam takungan, manakala kaedah bukan struktur berbentuk pencegahan. Insinyur Marinawati Abdul Malik berkhidmat di bahagian pengurusan banjir JPS, sentiasa menekankan kepentingan terhadap manfaat kepada komuniti. Okey, kalau kita lihat di sini sekarang ni adalah kita berada di bawah komponen saliran Mesra Alam. Okey, sekarang ni kita berada di Seribung Pond yang berkeluasan 15.5 hektar. Keluasan tadahan di sini yang kolam ini dapat tampung seluas 2.45 kilometer persegi. So, kedalaman kolam ini lebih kurang 5 meter dan takungan air banjir ini bertujuan untuk menyelesaikan banjir di kawasan Bandar Baru Tunjung. Musim tengkujuh pada tahun lalu menunjukkan kesan positif terhadap pembinaan kolam Seribung ini. Risiko banjir dapat diatasi apabila air limpahan berjaya disalurkan ke dalam takungan ini. Satu lagi kolam takungan adalah supaya aliran limpahan hujan dapat dibahagikan kepada dua sungai, sekaligus mempercepat fasa surut banjir dan memberi peluang kepada penduduk sekitar Bandar Baru Tunjung. Namun, projek yang dijalankan ini memerlukan tempoh untuk disiapkan atas beberapa faktor. Selalunya projek ni kita akan mula ditapak apabila lebih daripada 30 atau 40% pengambilan tanah itu selesai. Okey, selain pada itu, kadang-kadang kita tak jangka bila kontraktor masuk tiba-tiba kita ada utility pula di sepanjang sungai seperti TNB,
And then kemudian kita tiba-tiba ada pipe air daripada syarikat air. Kemudian kadang-kadang kita ada daripada telco dan sebagainya. So ini juga proses ini mengambil masa sebab kita kena berurusan dengan agensi-agensi utility tersebut. Untuk buat pengalihan pula dia akan ambil masa kadang-kadang sehingga 6 bulan ke setahun. Itu antara cabaran paling utama projek rancangan tempatan banjir. Itu sebab projek RTB selalunya tempoh projek 5 ke 6 tahun. Kan? Kadang-kadang kalau kita ada masalah dari segi pengambilan tanah dan juga pengalihan utility, projek ni akan drag menjadi bertambah lagi setahun atau 2 tahun ke depan. Dia banyak kali lah tapi not seteruk ni lah. Selalunya air tanah je lah keluar. Dulu yang tu curam kat belah sana tu ada curam. Itu je lah. Tapi yang hari ni teruk sangat lah. Habis tengok semalam. Dia nampak pokok bergoyang dah kuat sangat. Tiba-tiba jatuh. Bila pokok-pokok semua jatuh, dia tolak sekali guard house di depan di tepi rumah tu masuk dalam kawasan rumah. Kejadian tanah runtuh di Jalan E6, Taman Melawati yang berlaku pada 15 Oktober lalu antara 114 lokasi hotspot atau titik panas yang dikenal pasti berisiko tinggi dalam daerah Ampang Jaya, Selangor. Kebimbangan penduduk Taman Melawati mengenai aliran air deras dari bukit berhampiran setiap kali hujan lebat akhirnya menjadi kenyataan. Hujan yang berterusan atau hujan lebat dalam jangka masa panjang menyebabkan tanah menjadi penuh dengan air dan menambah beratnya. Tajul Arifin Cu Zahari, 69 tahun, tidak menjangkakan keadaan akan menjadi seteruk ini, memandangkan runtuhan tanah sering berlaku di kawasan kediamannya. Alhamdulillah tak ada kecederaan. Dia banyak kali lah tapi not seteruk ni lah, not so disaster macam ni lah. Selalunya air tanah je lah keluar. Dulu yang tu curam kat belah sana tu ada curam. Itu je lah. Tapi yang hari ni teruk sangat lah. Habis tengok semalam. Teruk sangat lah. Abang tak ada rumah, anak abang ada rumah. Abang kat luar ada neighbor ada kedengar lah. Betul dia ada bunyi berdentum pasal ni kat sini jatuh kan. Kuat. Dia ingat apa berdentum jatuh. Lepas tu itu je lah. Bila abang balik kat sini dah blocking semua kat sini lah. Pukul 10 tu abang balik. Itu je lah dah. Benda dah jatuh semualah. Itulah. Semalam ni very bad ni. Sekarang ni Alhamdulillah diorang dah clear kan PAJ. Alhamdulillah lah. Kita tak bersedia tapi Alhamdulillah lah kan. Kita ada community hall kat Jalan E5 tu. Tapi kita macam abang duduk rumah anak abang sementara lah. Lebih tragis apabila menjadi saksi kejadian tanah runtuh berlaku depan mata. Shirin Nik Ibrahim mendakwa anaknya masih trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya. Saya dicerita oleh anak saya sendiri. Anak saya yang di dalam kereta, dia memang tengah nak pergi kerja. Dia tengah fikir-fikir masa tu hujan lebat. Dia fikir macam nak pergi ke tak pergi. Dalam masa dia duk fikir dalam kereta tu dekat porch, dia nampak pokok bergoyang dah kuat sangat. Tiba-tiba jatuh. Bila pokok-pokok semua jatuh, dia tolak sekali guard house di depan di tepi rumah tu masuk dalam kawasan rumah. Lepas dia dah takut, dia dah menjerit, menangis semua. Dia keluar daripada kereta, dia nak masuk rumah. Bila dia nak masuk rumah, tengah nak buka pintu, air pula, tanah dengan air semua jatuh. Masa tu yang dia kata tak boleh buka pintu, dia lari keluar rumah. Itulah jadi dia lebih kurang dalam pukul 10 pagi lah, dekat pukul 10 macam tu. Jalan raya terhalang menyebabkan gangguan kepada pergerakan kenderaan dengan laluan utama ke-20 buah rumah teres berkenaan terputus sama sekali. Biarpun tiada kemalangan jiwa dilaporkan, kerugian harta benda menjadi kebimbangan penduduk terjejas. Bertindak dengan panggilan tersebut, kita telah menggerakkan satu jentera bersama dengan 8 anggota dan 1 pegawai ke lokasi bagi membuat
kerja-kerja tindakan awal penyelamatan nyawa, dan seterusnya untuk membuat size up kawasan di mana kerja-kerja yang perlu diambil segera bagi memastikan tiada lagi risiko kebarangkalian runtuhan tanah berlaku. Sebahagian besar tanah runtuh melibatkan lapisan tanah terhakis akibat hujan lebat yang turun beberapa hari sebelumnya. Ketiadaan struktur penstabilan cerun seperti tembok penahan atau pengaliran air yang betul meningkatkan risiko pergerakan tanah. Proses hakisan terus berlaku menambah ketidakstabilan cerun tersebut. Kami dapati terdapat kesan overflow air yang tidak melalui longkang yang sedia ada akibat daripada terdapat beberapa sekatan ataupun halangan. Contoh daripada batu dan pasir. Sebelum ada nyawa yang tergadai, kawasan ini memerlukan perhatian khusus dari segi pengurusan bencana dan pembangunan lestari. Pihak berkuasa perlu terus memantau dan melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk mengurangkan risiko tanah runtuh di masa hadapan. Walaupun pelbagai persiapan telah dibuat dengan pengalaman banjir yang melanda negara sebelum ini, tetapi bah tahun ini di luar jangkaan. Bencana, bagaimana kita memanainya? Banjir yang melanda tetap memperlihatkan bahawa usaha lebih komprehensif dan berterusan perlu diambil dengan kerjasama antara pihak kerajaan, sektor swasta dan masyarakat untuk memastikan Malaysia lebih bersedia menghadapi cabaran bencana alam yang semakin kompleks.